Video kali ni aku nak restore RC Crawler XCX10 ni. Owner sampai tersenyum-senyum tengok hasil restoration daripada aku. So nak dijadikan cerita, lepas balik daripada mancing hari tu, member aku minta aku restore RC Crawler dia ni. Kebetulan masa tu aku bawa bag Grab, bolehlah aku sumbat bawa balik rumah. Bukan crawler tu saja, dia minta juga tengokkan RC bagi daripada WL Toys ni. Katanya RC-RC ni semua kena banjir 2 tahun lepas. Itu yang rupa dia berlumpur tu. Tak tahulah boleh hidup lagi ke tak RC-RC ni. Lepas kena banjir, owner langsung tak usik kereta-kereta ni. Sampai dekat rumah, aku terus main dekat receiver aku sendiri, brand daripada Hot RC. Lepas aku cuba hidupkan switch, rupanya kereta ni masih bernyawa. Nasib baiklah ESC dan servo dia jenis waterproof. Tengok aku test kiri, kanan, ke depan, belakang masih function. Sekarang aku nak cuba winch dekat bumper dia pula. Yang ni aku cuba keluarkan winch dia dan tarik semula, masih lagi berfungsi dengan baik. Next, aku nak cuba hidupkan remote dia pula. Pada mulanya remote ni tak boleh hidup tau. Macam yang korang nampak, dekat tempat letak bateri ni ada kerak warna hijau. Jadi cara nak hilangkan dia, korang guna je cuka dan gosok dekat situ pakai tisu ataupun kain. Korang boleh gosok sampai benda tu hilang. Ok, next aku buka remote dia dan cuci pakai contact cleaner. Yang ni korang sembuh je sepuas hati korang dan sental pakai berus. Dalam video ni aku tak dapat nak gosok kuat-kuat sebab tangan satu lagi aku tengah pegang kamera. Sebelum aku pasang semula remote ni, aku cuba nyalakan dan masih menyala. Okey, lepas dah pasang semula remote ni, aku sental pakai tisu basah sampai berkilat macam condition tak pernah kena banjir. Korang boleh tengok kesan habuk dan lumpur yang melekat dekat tisu tu. Tak cukup dengan tu, aku sental lagi sampai aku puas. Jadi ini adalah rupa remote dia yang aku dah lap pakai tisu basah. Memang berkilat weh. Next proses, aku cabut wire-wire dekat receiver aku dan sambungkan semula ke receiver asal dia. Seterusnya, aku nyalakan semula switch kereta dia dan sambungkan talian connection ke remote dia. Ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan memang tak ada masalah. Sekarang aku beralih ke proses body and paint. Mula-mula sekali aku leraikan apa yang ada dekat body dia. Termasuklah benda ni. Apa tak nama dia? Roll bar. Benda tu aku kena cabut skru yang ada dekat bawah body. Nasib baik aku ada screwdriver jenis yang banyak set macam ni. Sebab skru dia guna jenis yang macam Allen key tu. Ok, dah settle buka, aku pun pergilah cuci body kereta ni. Lepas dah cuci, barulah nampak bersih sikit kereta ni. Lepas dah bersih, barulah aku mulakan proses semburan warna menggunakan primer. Bila dah kering, aku mula mewarna menggunakan semburan warna hitam. Jadi ini adalah hasil lepas aku warnakan kereta ni. Untuk roll bar ni aku warnakan warna silver, barulah nampak macam besi sebenar. Bahagian lampu belakang aku warnakan dengan spray warna merah. Selesai proses body and paint, aku pasang semula skru dekat body dia. Kejap, apa jadi dekat RC bagi WL Toys tu? Yang ini memang tak ada masalah, boleh hidup dan terus main. Jadi RC bagi ni aku tak ada nak buat apa sangat pun, tak payah nak restore apa pun. Cuma yang ini kena cuci sikit lah. Lepas tu owner kena tukar tayar lama dia sebab tayar lama ni dah reput. Macam gitu rupa tayar dia. Aku baru spin sikit bersepai tayar dia. Okey, tiba hari yang dinantikan, aku pun pergilah deliver kereta ni dekat owner. Owner sampai dah lupa cara nak on remote. Maklumlah dah 2 tahun tak usik. Korang dengarkan reaksi suara dia, memang gembira yang tak terkata. Kereta ni aku buat warna hitam sebab sama rupa dia macam kereta lama Ford Ranger owner. Dia punya happy tu senyum sampai ke telinga guys. Terus cari obstacle sebab nak cuba crawl dekat atas tu. Katanya nanti nak buat track. Bolehlah nanti aku join dengan RC Crawler aku. Ada tak dekat sini yang main RC Crawler juga? Cuba korang komen. Mana tahu nanti boleh kumpulkan geng. Bolehlah kita merangkak sama-sama. Jadi sampai sini saja video pasal restoration RC Crawler member aku ni. Yang mana belum follow, bolehlah follow akaun aku ni dulu untuk next content pasal RC restoration.